ke dapur berseri, Hamsi Amisha setia menanti masakan kampung asli dan padu, resepi turun temurun. Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsi Amisha. Okey, Assalamualaikum. Saya Aiman. Okey, jom kita hari ni nak buat apa ya, Mak? Hari ni saya nak buat pengat pisang. Saya teringin nak makan pengat pisang ni cara Azlan Muhammad Yan. Dia letak butter ni. Tapi butter apa saya tak pastilah, tapi saya ada butter light, biasa. butter biasa dan juga Butter ancur. Ancur ni masin. ni masin ya. Jadi kemungkinan kita tidak letak garam ya di dalam kita punya pengat nanti, ataupun kolak bahasa kawan kita Indonesia. Okey, macam biasa kita punya bahan utama dia ialah pisang abu. Pisang abu ada lebih kurang ada berapa biji ya? Kurang ada juga ada 7 biji 8 biji macam itulah lebih kurang Contoh ya. yang dah dikupas. Ya. Okey, bahan kita ada Santan segar. santan segar. Kita tak guna semua ya, kita mungkin guna hanya separuh sahaja. Di sini kita ada sagu mata ikan kalau di sini kata, kalau bahasa Indonesia sana kata sagu mutiara. Jadi kita nak sedang kita tengah bercakap-cakap ni, kita nak rendam dulu sagu ni ya. Biarkan dia mengembang sendiri di situ. Nanti bila dah kita masak nanti sedang eloklah kita masukkan dia. Okey, kita kacau dengan pisau dia. Okey, biarkan dia mengembang sendiri. Okey, kemudian di sini kita ada gula merah ya. Kita tidak menggunakan gula pasir ya kawan-kawan. Ini gula merah ni yang belen lama, baki yang lama kita campur dengan yang baru. Nanti kita akan naikkan ke atas api. So kalau sukatan ni agak berapa banyak ya? Lebih kurang secawan lah gula merah tu. Secawan gula merah dan daun pandan lah. So kita nak buat apa sekarang ni? Kita nak kupas pisang ni, kita nak potong-potong lah. Okey, jom kita kupas atau potong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong besar sikit ya, sebab dia akan dimasak dulu dengan menggunakan butter kan. Okey, kita nak kupas yang ini kecil sikit pisang ya. Mungkin potong dua juga ya, sebab dia tak nak, nanti takut dia lembik ya. Okey. Ada yang suka kecil-kecil. Saya suka kecil-kecil. Okey, tanpa kita kecilkan pula. Tapi tak boleh, takut dia lembik nanti, sebab kita masak dengan butter dulu. Bila dah masak, dah betul-betul masak, dah serap gula, butter, kita nak terjunkan balik ke dalam gula merah ni, dia akan menjadi lembik lah maksudnya. Okeylah. Jadi kita besar-besar sikit lah. Okey. Ni kita punya pisang tadi dah siap, dah kupas semua. Ini hasilnya. So mak saya nak masak butter kat Kuali ke apa nama dia? tahu lah. Nampak macam pan besar. Okey, kita ni sekarang kita Masa campur dengan masin pula. kita masukkan dengan masin dengan yang tawar. Yang ancur ni mahal sikit lah. Yang butter tu kurang sikit harga dia. Okey. Tu beza dia lah. Kita lebih kurang 2 sudu je ya. Kita try sebab ini pertama kali ni guna guna butter. Sebab saya teruja sangat nak Try, cuba. nak cuba cara Azlan Yan. Sekarang kita nak cairkan dulu Okey, jom. butter ni. Jom. Okey, kita cairkan butter kita ya. Okey, dah. Okey, kita masak pisang ni dengan butter. Menggunakan api perlahan ya. Betul-betul perlahan ya. Tak adalah perlahan sangat. Itu kuat ni. Slow sikit. Tak apa, bila nampak ini kita kontrol lah api. Lepas tu kita kena Kita tunggulah dia macam nak hangit-hangit sikit. Ataupun macam biar dulu lah. cerita hitam tu dia. Okey. Nak lagi kuning ke? Boleh je kita bagi dia. Bau dia pun dah punya bau macam bau hangit butter. Okay, kita tunggu dia hitamkan sikit lagi. Tapi kena jagalah api jangan sampai ditinggal. Kau tinggal ini. Hangit tadi sebab ini kan butter dia memang cepat hangit. Okey. Mak saya nak tutup api dah. Sebab laki dia macam nak hangit-hangit dah tu kan. So bersambung masak gula merah pula. Okey, kita panaskan periuk ni pula. Kita didihkan tu Gula merah. gula merah. Lepas tu kita campurkan santan apa semua kan. Kita bila dia mendidih baru masukkan pisang.
Tak yang santan tu akhir. Kita nak masak dulu Buat dia tak pisang hancur lagi. dulu supaya dia serap ke pisang dulu baru masukkan santan. Itu cara saya. Okay. Gula kita dah mendidih ya. Mendidih macam ni. Ni kalau kena tangan ni melecur. Bolehlah kita masukkan Slow-slow je, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Pisang. Okay, kita masak dulu pisang ni dengan gula ni. Agak-agak dia serap ke dalam pisang ni baru masukkan santan dengan sagu tadi. Sagu apa ya man? Sagu mata ikan. Okey, di dalam gelegak tu mak saya kata dia nak masukkan sagu dulu, sagu mata ikan dulu. Biasanya saya masukkan santan dulu. Tapi kali ni saya nak masukkan sagu dulu. Tak tahulah mak saya hari ni. Ikut dia lah masakan dia. Kita yang nak makan kan. Cara Hamzah Misha ala-ala Azlan Azlan dia. Yan. Cik Azlan dia. Saya panggil dia Encik tau. Tapi sebenarnya bila tu saya panggil Cik dia. Sebenarnya bukannya Cik tapi Encik. Okey, Okey. Dah nampak mokat ya. kita masukkan santan. Boleh masukkan santan. Okey. Masukkan santan sikit lah. Santan ni berapa banyak Tadi 1 biji. Sedikit. Tapi saya tak buat semua separuh sahaja. Separuh saja. Lepas tu kita sambung kacang. So kita gaul lah. Dah siap masak. Belum lagi. Tunggu dia punya santan mendidih dulu. Lepas tu siap lah. Dah siap lah bila Tu je lah barang-barang semua ada. Kalau yang rasa masin masam tu sini. adjust lah. Yes lah sini lah. Ikut selera masing-masing lah maksud saya macam tu lah. Betul. Sebab kalau asal punya pisang kan terus masuk. Dia macam masam-masam lagi kan. Ini mesti masing-masing butter. InsyaAllah sedap. Kita nak try rasa apa rasa dia. Okey kawan-kawan, kita punya pengat pisang dah siap dimasak. Okey, dah masak ni kan. Dah masak So dah. kita hidang sikit-sikit dah. Ya. Okey kawan-kawan semua, sahabat Hamzah Misha punya follower semua, okey. Kita punya pengat pisang cara cakap lebih kurang sikit sebanyak Cik Azlan Yan punya. Azlan Yan. Okey, YouTuber kita juga. So saya pun dah rasa tadi memang sedap. Dia rasa lemak-lemak. Tapi kita punya sagu ada putih-putih sikit ya sebab saya malas nak rebus. Tapi okey je, masak dah semua. So semua memang okey, rasa lemak-lemak manis. Masam-masam Ada sikit. rasa butter sikit tu. Ada rasa butter tu, Cara lemak butter tu. tu kan susu kan. Dia susu jugalah. Okey lah kawan-kawan, jika berminat ingin mencuba, silakan cuba. Okey? Memang sangat mudah lah. Tapi Mudah tapi ada kelainan sikit. Ada aroma butter. ya, aroma dia ada. Okey, terima kasih semua. Selamat berjumpa di lain hari di lain channel. Channel yang sama lah. Dia lain konten. Dan tajuk dia. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Cakap rasa tapi panas ni.